Hey, what's up guys? Dalam video kali ini, kita akan tukar 3 engine mounting Nissan Almera. Sebelum kita mulakan, jangan lupa like video ni dan subscribe channel Cikgu Kereta. Pertama sekali, kita perlukan sebuah kereta Nissan Almera. Kalau tak ada, belilah satu. Kita angkat kereta dan tahan macam ni. Kemudian, kita tahan enjin menggunakan jack supaya enjin tak jatuh. Engine mounting bahagian driver ni ada 7 skru saiz 16, 1 skru saiz 13, 1 nut saiz 13 dan 1 skru saiz 10. Alih plate besi ni keluar. Dah buka semua skru, kita tarik keluar yang lama. Dan masukkan yang baru. Kemudian kita ketatkan skru mengikut torque spec. Dah siap bahagian driver. Keadaan engine mounting ni masih okey, belum putus lagi macam yang ni. Tapi seeloknya kita tukar semua. Kali jalan sebab umur dia semua sama. Di bahagian penumpang pula, kita perlu alihkan bateri. Jadi kita buka dulu baterinya. Dan angkat keluar. Kita cabut semua klip wayar yang melekat dengan plate bawah ni. Dua skru saiz 10 yang memegang benda ni. Dan lagi 2 skru 10 yang memegang fuse box. Kemudian kita buka 2 skru dan 2 nut saiz 10 yang memegang plate besi tapak bateri ni. Ada 2 lagi nut saiz 10. Dan kita boleh alihkan plate besi ni. Oh, ada satu lagi klip wayar. Dan kita dah boleh alih keluar plate besi ni. Di sini terletaknya engine mounting di sebelah penumpang. Ada 2 nut saiz 18 kita perlu buka. Dia sangat ketat, jadi kita gunakan breaker bar untuk longgarkan dia dulu. Nut dia ketat sangat sampai start dia tercabut. Tak apa, nanti kita pasang balik. Kemudian kita buka satu nut saiz 16 bahagian tengah ni pula. Ayo, dah putus. Jadi cuba macam ni pula. Kita cuba gunakan cordless yang lebih kuat. Dah tercabut. Sekarang kita cabut engine mounting dia ni. Dia melekat terlalu kuat, jadi kita keluarkan start dia terus. Dan kita dah boleh keluarkan engine mounting yang lama. Nampak tu? Dia dah terputus. Cabut start dia ni, pasang balik di engine dan ketatkan start ni mengikut spek. Kemudian kita masukkan engine mounting yang baru, pasang balik 3 nut yang memegang engine mounting ni. Dan ketatkan mengikut torque spec. Dah siap bahagian penumpang. Kemudian kita buka bahagian bawah pula. Ada 2 skru saiz 18 kita perlu buka. Yang pendek depan dan yang panjang belakang. Dan kita boleh keluarkan engine mounting yang lama. Masih belum putus, tapi dah mula merekah. Kita masukkan yang baru seperti mana yang lama keluar.
Ikat semula 2 skru saiz 18. Kemudian kita ketatkan mengikut box spec. Dah siap. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan subscribe supaya tak ketinggalan video akan datang. Peace.